Hai, Assalamualaikum. Saya Faizul, agronomis daripada tim teknikal ProBioMed. Okey, hari ini saya nak terangkan kepada anda cara-cara nak menggunakan ProBioMed dengan lengkap. Untuk info dan panduan lengkap, anda boleh pergi ke website kami www.caragunaprobiomed.com. Okey, untuk kelapa sawit, sukatan untuk pokok 3 tahun ke bawah, sukatan yang diperlukan adalah 100 ml ProBioMed dan dimancuh sekali dengan 20 liter air. Manakala untuk pokok yang 3 tahun ke atas, sukatan ProBioMed adalah 200 ml ProBioMed dan dimancuh sekali dengan 20 liter air. Untuk tanaman kelapa sawit, semburannya kita fokus kepada kanopi tanah ni sekeliling, anggaran lebih kurang dalam 5 kaki daripada pangkal. Dan dekat batang ni anda juga boleh sembur sekitar dalam 1 kaki daripada batang ni. Jadi macam mana cara nak bancuh ProBioMed? Okey, hari ni saya nak tunjukkan kepada anda macam mana cara nak bancuh ProBioMed dengan lengkap. Okey, untuk satu sukatan ni 100 ml. Jadi kalau pokok yang berusia 3 tahun ke atas kita pakai 200 ml lah. Okey, 100 ml. Okey, 200 ml ProBioMed. Dan kita bancuh sekali menggunakan air. Okey, untuk penggunaan air, anda mestilah menggunakan air tanpa klorin. Contohnya, air parit, air sungai, air telaga dan air hujan. Tapi, kalau anda nak pakai klorin, boleh. Anda cuma tadahkan dan biarkan selama 48 jam untuk hilangkan klorin tersebut. Jadi, macam mana nak bancuh ProBioMed? Okey, kita tuang dulu air dalam bekas berasingan. Dan kita kacau bagi sebati dulu. Okey, lepas tu kita tuang je dalam pump. Dan anda boleh top up lah air untuk 20 liter. Okeylah. Ini anggarannya Nanti top up je untuk 20 liter air bersamaan dengan 200 ml ProBioMed. Okey, untuk penggunaan ProBioMed ni, kita jangan campur sekali baja ataupun racun air dalam satu bekas. Kesan daripada racun dan baja tadi, dia boleh memberi kesan kepada probiotik yang ada dalam ProBioMed ni. Dan penggunaan pam juga, seeloknya anda gunalah pam asing daripada penggunaan baja kimia dan juga racun lain. Tapi, kalau tiada pilihan lain, anda boleh pakai. Cumanya, bersih dulu menggunakan sabun dan kemudian anda boleh pakai. Okey, macam mana nak sembur ProBioMed ni? Okey, anda ambil je lebih kurang dalam 1 kaki daripada pangkal ni. Dan untuk tanah ni, anda buatlah basah. Bagi dia basah sikit. Anggaran dalam 5 ke 6 kaki daripada pangkal pokok. Dan anda buat je semburan keliling pangkal ni. Sekeliling bulatan kanopi. Anggaran untuk 20 liter air ni, kita boleh dapat 10 hingga 15 pokok bergantung kepada cara semburan anda. Bila waktu terbaik untuk sembur ProBioMed ni? Waktu terbaik untuk sembur ProBioMed ni, kita sarankan awal pagi dan juga lewat petang. Boleh ke sembur ProBioMed ni musim hujan atau musim kemarau? Ya, boleh. ProBioMed ni kita boleh sembur musim hujan dan juga musim kemarau. Cuma, andai kata selepas semburan tak sampai 2 jam, hujan turun. Jadi macam mana? Seeloknya anda ulanglah balik semburan tu. Kekerapan semburan macam mana? Okey, untuk penggunaan kali pertama, kita sarankan untuk 4 bulan pertama, semburan dilakukan setiap bulan lah. Sebulan sekali dalam masa 4 bulan. Dan itu kita namakan fasa soil rehab ataupun pemulihan tanah. Dan selepas habis je fasa pemulihan, anda boleh buat semburan 2 ataupun 3 bulan sekali. Dan itu kita panggil fasa maintenance. Dan kenapa kita perlu buat semburan lagi untuk fasa maintenance? Sebab kita nak jaga dan kekalkan populasi bakteria yang ada dalam tanah ni. Andai kata kalau anda nak buat semburan racun ataupun nak membaja, ya boleh. Sebaiknya buatlah penjarakan 7 hari sebelum ataupun selepas menggunakan ProBioMed. Dan kepada anda, selepas menggunakan ProBioMed ni, SOP pembajaan NPK anda tetap diteruskan. Cumanya, dos ataupun sukatan, ia boleh dikurangkan secara berperingkat. Okey, macam mana dengan keadaan rumput? Kalau macam ni, anda buat je semburan dekat tanah ni, tapi kalau dah kebun anda tu rumput sampai paras macam ni, ataupun kita panggil semak lah kan, seeloknya anda clearkan dulu ataupun racun lah untuk bagi ProBioMed ni terus meresap ke tanah. Jadi kepada anda, jika ada sebarang pertanyaan, anda boleh terus ke grup support ProBioMed dan di situ ramai otai-otai membantu anda dan kami juga daripada tim ProBioMed akan guide anda satu persatu hingga berjaya, insya-Allah.